Assalamualaikum, hai semua. Okey, kat belakang saya ni ialah Proton Saga BLM yang dilancarkan sebagai Proton Saga generasi kedua pada tahun 2008 dulu. Kemudiannya mendapat facelift dalam versi FL dan FLX sebelum dikeluarkan generasi ketiga macam yang kita ada sekarang ni. Dalam seminggu dua ni pula kita tengok Proton Saga MC3 atau Saga generasi keempat pun dah tak segan-segan dah untuk munculkan diri dekat semua media sosial. Dekat page official Proton pun ada. So, maknanya apa? Maknanya dah tak lama lagi dah dia nak launch. Sekejap lagi kita story yang tu dekat hujung-hujung video nanti. Untuk pengetahuan semua, Proton Saga ni ialah kategori sedan entry level ataupun segmen A. Dekat Malaysia ni pesaing dia Pro 2 Beza je. Dan Pro 2 Azia jugalah untuk versi hatchback. Tapi kalau dekat negara-negara lain kan, macam Indonesia ke, India ke, adalah model-model lain macam Honda Amaze, Suzuki Dzire ataupun Hyundai Aura. Tapi dalam video kali ni kita bukan nak cerita tentang model-model tu. Kita hari ni nak tengok daripada gambar-gambar Saga MC3 apa yang kita dapat rungkaikan dan apa spek-spek official yang kita dah tahu. So untuk tu kredit juga pada owner-owner gambar yang saya gunakan dalam video ni, termasuk daripada website Proton sendirilah. Sebelum tu bagi korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa untuk subscribe supaya korang tak terlepas lagi video-video pada masa akan datang. Pertama sekali untuk Proton Saga generasi keempat ni menggunakan platform baru. Tapi setakat yang kita tahu dia bukanlah baru sepenuhnya, tapi lebih kepada platform Saga sedia ada yang dinaik taraf secara major. Maknanya basic platform dia masih lagi sama macam Proton Saga generasi ketiga sekarang dan juga Proton Saga BLM belakang saya ni. Dan untuk pengetahuan korang, Proton Saga BLM ni pun sebenarnya menggunakan platform daripada model Proton yang lebih lama lah, iaitu Proton Savvy. Cuma untuk platform Saga MC3 ni, Proton kan dah buat naik taraf yang major. So dia pun letakkan nama platform tu dengan nama baru, iaitu AMA, Advanced Modular Architecture. Platform AMA ni menawarkan asas yang lebih fleksibel. Dia berskala, maksudnya dia boleh adjustable macam tu lah. Dia scalable dan dia juga bersedia untuk masa depan yang mana dia boleh memenuhi piawaian antarabangsa dari segi keselamatan, prestasi dan juga emission level. Benda major kedua dalam Saga MC3 ni ialah enjin serba baru. Proton Saga baru ni dia menggunakan enjin yang sama dengan Proton X50 tapi dalam versi yang bukan turbo, iaitu IGT 1.5 liter. IGT tu ialah Intelligent Green Technology. So maksudnya enjin yang baru ni dia lebih berkuasa tapi dalam masa yang sama dia juga lebih environmental friendly. Dari segi performance, enjin ni menghasilkan 120 PS dan 150 Nm torque. Okay, sebenarnya range performance ni dah range B segmen dah, macam Honda City dan Toyota Vios. Dan dia juga dipadankan dengan transmission CVT untuk variant premium. Tapi variant lain masih lagi menggunakan 480 macam Saga yang sekarang ni. Dari segi fuel consumption dikatakan untuk variant premium yang guna CVT tu sekitar 4.9 liter untuk 100 km. Tapi untuk yang versi 480 sekitar 5.1 liter untuk 100 km. Pendek kata, dengan fuel consumption yang serendah tu, Proton Saga kali ni memang betul-betul dia target beza punya mindset lah. Next, kita nak tengok pula dari segi gaya luaran dia. Tengok kat sini, lampu depan belakang memang fully LED. Dan highlight untuk bahagian design lampu depan ialah kita dapat tengok design dia agak okey bagi saya dan lengkap dengan DRL strip. Main beam dia pun guna LED projector. Feature-features ni agak mewah lah untuk kategori entry level macam ni. Tapi design grill dia banyak perbalahan kan. Pada pendapat korang macam mana? Korang share kan dekat bahagian komen kat bawah. Pendapat saya 50-50. Tak kata dia buruk, tapi at the same time tak cantik. Tapi kena puji jugalah dia punya effort untuk kekalkan elemen tradisional, iaitu songket inspired design macam yang ada dekat Proton X50. Saya difahamkan songket inspired design tu macam yang ada bintik-bintik dot-dot punya design dekat bahagian grill dia tu kan. Tapi saya tak nampak pun kat mana songket dia tu. Kalau korang tahu apakah yang dimasukkan dengan songket dia tu selain daripada dot-dot detail dekat grill tu, share kan kat bahagian komen untuk saya dan kawan-kawan kita lebih faham. Kalau kita tengok design bahagian belakang dia pula, yang ni memang paling win lah untuk saya. Memang nampak cukup lengkap.
Lampu full width LED dia memang cantik, tapi yang ni just untuk variant premium lah. Untuk variant lain, bahagian tengah yang ada light bar tu, yang tu dia just trim plastik kosong je. Dan kalau kita tengok design boot dia pun, dia ada ala-ala design ducktail spoiler. So dia dah tak perlu dah lah gunakan boot lid spoiler macam Proton Saga sekarang ni. Kita tengok pula side profile dia. Yang ni paling kurang perubahan dia. Tapi apa yang kita boleh nampak, sport rim design ala-ala Proton Iris. Side mirror dia macam Lotus Evora, lengkap dengan LED signal. Dan kita boleh tengok juga dekat sini, dia punya door handle ada chrome garnish. Pada pendapat saya, compare dengan sedan segmen A yang lain, macam yang saya cerita awal video tadi, Saga baru ni antara yang paling cantik dan sporty lah dia punya design. Next, kita tengok interior design dia pula. Paling ketara dual screen tu. Dia bukanlah bercantum pun, tapi itulah, nak expect macam mana sangat kan untuk price range dia ni. Dia ada satu screen 7 inci untuk instrument cluster dia, dan satu lagi infotainment screen bersaiz 9 inci. Yang menariknya untuk infotainment screen dia ni, dia dah lengkap dengan AACP, Android Auto, Apple CarPlay. Yang ni memang kereta lain bawah RM50,000 tak ada features ni. Tapi adakah harga dia bawah RM50,000? Kita nantikan. Steering dia pula kita tengok nampak macam X50. Dia gemuk, sporty, tapi dia tak adalah penuh dengan button macam X50 tu kan. Design instrument panel dia pun menarik. Corong aircon dia kita nampak bentuk bujur tu, dia inspired dengan design congkak. Panel dashboard dia pula memang nampak hard touch plastik lah, tapi normal lah untuk price range dia tu. Cuma dari segi design agak cantik, dan dia ada macam wavy, macam ombak punya design tu kan. Dekat bahagian tengah ni juga dia ada lagi button-button untuk control aircon dan lain-lain. Tapi still tak ada center armrest lah. Cuma dia bagi 2 USB port dekat situ. So kalau kita nak gunakan armrest, pasang je lah sendiri yang aftermarket punya, tak mahal mana pun. Untuk seat pula, Proton memang tak pernah mengecewakan. So seat dia kita memang nampak lah dia besar kan, dan dia panjang. So lebih selesa untuk perjalanan jarak jauh. Cumanya bila seat dia saiz agak besar ni, visually kita nampak dia punya space interior tu kurang. Dia tak macam setengah kereta saiz kecil yang lain. Diorang kecilkan seat tu untuk nampak space lebih besar. Padahal bila seat tu kecil, kita duduk pun kurang selesa. Dan bila kita duduk tu, space tu sama je macam kereta dengan seat saiz besar ni. Untuk seat belakang ni pun sama juga. Kita tengok seat belakang dia boleh lipat, tapi nampak macam full bench. Maksudnya sekali lipat tu 3-3 seat lah turun. Tak nampak lah macam 60-40 punya split. Tapi kita tunggu yang actual dia macam mana. Next, kita nak tengok tentang dia punya safety features dan juga ADAS. Untuk Proton Saga baru ni dilengkapi dengan ADAS level 1. Antara features untuk ADAS dia termasuk lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, rear collision warning, door opening warning, automatic high beam. Standard safety features dia antaranya ABS dengan EBD dan brake assist, traction control dan stability control, hill start assist, 6 airbag. AEB dia pun dilengkapi dengan motorcycle detection. Tapi macam biasalah, safety features yang advance macam ni biasanya memang untuk top variant je, untuk premium punya variant je. Variant yang lebih bawah biasanya dia akan kurang sikit. Tapi satu pujian kita harus berikan kepada kerangka dia yang ada reinforcement lebih baik. Unik dalam kelas dia ialah 4 RESS part. Pertama dalam kelas dia dengan advanced HPF teknologi. Okey, itu dia sebersikit apa yang kita dah tahu untuk Proton Saga MC3 ni. Dari segi tarikh pelancaran dia, okey, saya ada 2 tarikh yang saya dapat. Yang pertama ialah 11 November. Ada yang kata 11 November ni official launch. Tapi info yang saya dapat pula 11 November ni cuma open for booking. Dan official launch dia akan berlaku pada 27 November. Kalau korang ada info yang lebih tepat, tolong bagi tahu saya dekat bahagian komen kat bawah, okey? Harga dia pula, jeng. Susah nak cakap. Normally lah dalam industri otomotif ni, bila ada facelift ataupun new generation, dia akan naik sikit lah kan, sekitar 10 ke 20%. Itu typical lah. Tapi kalau kata Proton nak buat surprise lagi, macam X50 kan, facelift dia major, sangat major, tapi harga dia sama macam X50 yang lama. Ataupun macam Proton E-Mas 5, sebelum launch dia kata anggaran 60 ke 80k harga dia.
Tapi bila launch 56 sampai 69 je. Lagi rendah daripada harga anggaran. Jadi untuk Saga baru ni saya rasa harga dia memang tak lari jauh daripada Saga sekarang. Mungkinlah untuk premium tu kalau sekarang ni sekitar RM45,000. Mungkin yang baru ni maksimum dia akan pergi RM48,000 macam tu lah. Jadi anggaran saya untuk full range Saga baru ni sekitar RM40,000 hingga RM48,000. Pendapat korang pula macam mana? Cuba share kat bahagian komen untuk kita sama-sama kongsikan pendapat kita. So kita dah rungkaikan beberapa perkara-perkara penting yang kita dapat tahu untuk Proton Saga baru ni. Jadi support channel ni dengan subscribe supaya channel ni dapat lebih grow lagi untuk berikan yang lebih baik pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.